nak gerak pergi bukbel. Sama-sama. Sekarang kau apa? Sekarang pukul 6.35 dah. 6.35 guys. Kita orang nak pergi sebenarnya 5.30. 5.30. Sejam lewat. Dari bukbel Melayu macam ni lah. Okay, stay tune. Chaos tak chaos pun. Tak sampai nak tutup. Saya tak bawa duit lah. Wow. Ada lagi 3 beg kat belakang. Ada lagi 3 beg kat belakang. Yeah. Kita bawa air lychee. Kita bikin lychee guys. Sedapnya. Tunggu Asu. Kita akan tunjuk Asu. Where is it? Tada, tu dia. Masa berbuka lagi 10 minit je guys. So mungkin kita sampai-sampai kita boleh terus berbuka. Kita orang nak pergi makan dekat Taman Jubeha. Assalamualaikum. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Syukran. Ada orang bagi kat tepi jalan. Tangan penuh. Hai. Macam tak puasa kot. Kau letaklah dalam tu. Tak dalam. Naik. Makanan kita orang. Close up. Ni made by Dini. Made by Syabab. Made by Syifa. Syifan. Made by me. Made by Wai. Made by me. Have to add handis. Sedap. Boleh Lagi. The moment of truth. Jangan mengharap saya punya review. Okay je. Syifan nak review guys. Mesti biasa je. Sebab kalau Syifa sedap, mesti cakap Contoh. Dia kita. Cantiknya. Apa dia? Biasa je. Sampai jadi lah. Jadi kot Guys, kita orang, diorang nak buat TikTok, saya tak. Ya, ajak saya sebenarnya. Tengok dia mula dah. Tapi ni macam kaki tu pepak lah. Macam saya dengan Syifa ambil hak. Saya sekarang yang tugas, korang yang tiga macam Okay, sekarang dalam fasa mengemas. Wai tengah apply lip balm dan fasa mengemas guys. Kopi tu nanti bagi mai sikit. Guys, look at my makeup. Wai did my makeup today. Ada eyeliner. You can see it. Comel. Guys, saya Maisara. Oh, boleh tak? sini. First time. Allah. First time nak cuba nasi dagang. Saya nak makan nasi dagang. Kau boleh makan. First time makan yang ikan. Tidak. Biasanya ayam. Nah, pelan-pelan. Latte ayam. Latte. Sekabuk lah. Boleh makan. Syukron. Syuhada. Dalam sikit. Oh, ke dalam. Ini random tau. Ini brownies yang dibuat oleh Kak Lidi. Kali ni masuk tengah kaki kat sini. Nah. Makan sedap ni dagang ni. InsyaAllah. Ya Allah. Mana fitness? Ni bawah ni. Oh, bawa. Lagi. Itu berhana. Ada nasi kan? Ni boleh. Bapa. Ikan. Bagian. Badan kalau boleh. Acak ni makan yang ni. Acak makan nasi dagang. Yang ni sedap. Pasal lagu yang sedih tu. Tu macam Yang dia banyak ke? makan kena ni air mata kan? Ha? Banyak ah. Nak
Aku buang. Lagi. Terima kasih. Ni nak letak. Tak tahu nak makan yang mana satu. Rendang pun. Alamak. Sate pun. Mental lah dia ni. Dia Weh, lapar tak dengar mental. Saya nak makan coba nanya. Kenapa macam kesal dia suka guna. Selalu kena. Lepas tu buka acor. Kat Lilin kan nak? Boleh je tapi kurangkan sikit boleh? Boleh. Banyak gila nak rasa lah. Nak juga? Tolak sikit. Kalau lah ni. Sorry lagi kena cucuk eyeliner. Yes. Siap. Sate saja. Boleh. Ambil Lagi dah. Nak kau kacang? Dah. Terima kasih. Okay guys, we got our rice. Najla nak ke? Rice tak lagi nasi. Rice dagang. Okay, kita ada nasi dagang hari ni. Cucuk. Sabar kita kena ambil lauk-lauk dia dulu. Nak Jangan kawan dengan orang Selangor. Kenapa? Sebab dia rasa Kelantan. Orang Kelang ni menembak-nembak lah. Mana Perak? Ada berak pasal. Bismillah. Sekejap. Kita nak cuba sate. Sate tu. Mai. Sate tu dapat berapa cucuk bubat. Kan dia tahu isi dia aku rasa kau kacang. Hidup. Okey? Nice je. Sudah dia dah. Dengar bunyi lagu raya. Tengah ada POV. Kenapa sini comel lagi? Sini nampak gemuk. Patutlah comel. Nasib dia jadi keeper. Syifa. Bukan. Saya je. Minta masuk kan? Cia. Kenapa? Orang gemuk kan selalu jadi keeper. Syifa jangan lah. Bila Nurul jadi ketua? Bukan. Dia macam apa ni? Kan saya cakap satu selalu jadi keeper. Saya lah yang gemuk tu. Tapi siapa hari apa? Tapi tak pun. Macam gurau je. Senin. Hari Isnin asal tak? Okay, ini adalah my first time ever merasa nasi dagang dalam dunia ni. Bismillah. Selama memang tak ada kan? Selama memang tak ada. Ada. Ada je yang Orang Kelantan kan jual rasa. Sekejap. awak je kan dah keluar rumah ni. Selama paling banyak orang Kelantan Yang gaduh. jual-jual. Tak apa. Allah nak takdirkan Syah kita Alim. makan. Kita makan wak ipunya. Syah Alim jadi Syah Alam. Ada dah Syah Esok tak ada Syah Alim. Syah Alam. Syah Alam. Kenapa Syah Alim? Berjalan balik Kelantan dah. Si tak faham je kita. Alipay ke? Sebab meja. Kenapa Syah Alim? Sebab meja. Macam orang Kelantan yang benda tu. Lepas tu? Kelantan di Syah Alam tu kan. Okay, macam dekat lagu background lain. Dia macam dekat Selangor ni banyak Kelantan. Kelantan dengan Ganu. Itulah balik raya dah balik Kelantan jadi Syah Alam daripada Syah Alim. Faham tak? Tak apa. Awak makan dulu. Dia kena sambung masuk. Kena sambung ayah lu. Okay. Tak faham. Tak apa, makan dulu. Kau makan dulu. Cepatlah. Makan dulu.
Macam ni. Nak kena lukis ke? Macam ni. Kelantan kan, orang Kelantan kan. Orang Kelantan. Diorang ni banyak berhijrah. Dan banyak pergi luar lah untuk cari rezeki macam kan. So bila balik, bila raya diorang balik lah Kelantan. Balik. Tapi dah sebelum raya tu kan banyak Kelantan dekat Shah Alam kan. Dekat Selangor macam tu. Jadi Shah Alil lah. Faham tak? Sebab meja kat situ adalah Kelantan. Bila raya diorang dah balik jadi Shah Alam. Faham tak? Faham. Okay. Susah betul. Dia real borak kacil Orang nak cakap first time makan nasi dagang je. Faham tak? Memang terbaik. Serabut. Satu lagi. Sama. Oh, pasal punya ke panjang ni? Favorite Kalau macam kalau tak raya pun nak juga benda ni. Note semua orang note. Siapa yang minat tu boleh note. Cak. Ini ada pinggan. Ada yang sikit kau kasar. Habis tu. Habis dah tukang. Banyak kot. Ada. Habis kot. Habis tu apa gelap? Kita ada ahli baru. Nanti masuk YouTube tau. Sama Nuri kan itu? Oh, tak Nuri. Kami ke? Wih, Kita cari nanti. Ada pak. Subscribe. tahu? Tapi saya ingat private punya channel. Subscribe guys. Road tu 40k. Ya, aku ni. Tak, sebenarnya baru 38 orang. Apa ya guys? Cukup 40. Okay. Ni lagu favourite Mak Ni. Bismillah doa saya terbangun. Bismillah. Siapa? Bismillah doa saya terbangun. Saya kena dok. Semada, sekolah Semada. Semada? Ni betul-betul ke? Kejap. Fasya. Hotel ke Fasya? Yang sekejap mula-mula tu ke? Ya, sebab ada dua. Saya mau sendiri. Itu no start tapi Doakan Nurin juga. Nurin sikit lagi tau. Ya, tunggu Syifa je. Nurin, dia tunggu saya cakap je ke orang tu. Nurin, dia tunggu saya bagi tahu je orang tu. Memang besar ni je lah langkah tu. Sebab mak ayah dia approve. 10% lagi. Tak boleh lah. Kalau Fasya dah satu, Fasya dulu lah. Pasal ada kakak dia tu kakak dia. Saya ada Syifa. Saya kena tunggu Syifa. Apa? Hujan guys. Saya depan. Ya. Kan. Dia gelap ke? Nurin dia gelap. Ni gelap ke? Aman. Ya. Dekat dia tadi dia. Selamat. Sudah selamat. Lagi 10 hari. Takkan Sangat lebat ya. Jarang je ada hujan lebat macam ni. minggu ni hujan lebat je. Ya, hujan lebat dan straight seminggu ni. Itu yang susah. There's camp. So hari ni kita ada sesuatu. Oh, dah macam berkilat lah dia. Kan berkilat kan.
dulu. Berkilatnya. Tengok tu. Mami Jarum. Termasuk bermula